Jadi tuan-puan kena dapatkan nasihat yang betul. Ada ramai, bila saya cakap tabungan, oh nanti menabung kita mati tak sempat rasa. Ahli waris rasa. Kalau tak mati macam mana? Umur panjang. Kalau mati tak apa, harta kita jadi sedekah tau kepada ahli waris. Tak ada sia-sia tuan-puan. Tapi kalau tak mati umur sampai 75 tahun, income tak ada. Anak-anak kita bukan dana persaraan tuan-puan. Anak-anak kita bukan dana persaraan. Dia pun ada masalah kewangan dia sendiri. Jadi impian nak bersara selesa tuan-puan, hakikatnya ramai orang akan bersara miskin. Tuan-puan, miskin di usia muda itu pengalaman yang mahal. Kita masih ada kekuatan untuk bangkit. Kita masih ada tempoh yang panjang untuk bangkit. Tapi kalau miskin di usia tua, ini penjara kehidupan. Saya boleh ajar orang muda untuk bebas daripada hutang. Tapi saya tak ada formula nak ajar macam mana orang yang dah berusia, yang tak ada kerja, yang zero income untuk bebas hutang. Saya tak jumpa formula. Sebab sebahagian yang kontak saya ialah orang yang ada masalah hutang. Saya cakap, jangan bimbang tuan, puan, hutang akan selesai. Pergi bekerja, belajar, selesaikan hutang tu. Masalah tuan tu, saya dah berusia. Tak ada orang nak ambil saya bekerja. Saya tak ada income. Macam mana saya nak bebas daripada hutang? Saya tak ada jawapan. Sebab tu saya sebut penjara, dah tak boleh buat dah. Dah terpenjara dekat situ kehidupan dia.